Dua perkara yang paling susah. Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi itulah perbuatan yang paling mulia. Orang yang minta maaf dan memaafkan, lapang dada. Dia tengok. Orang yang tak memaafkan, aku tak ada. Dengan orang lain boleh, dengan dia tak boleh. Tengoklah hidup. Susah. Ada orang tu sebab silaturahim ni. Kenapa silaturahim ni berat? Sebab silaturahim ni Allah letakkan sifat Allah dalam tu, sifat rahim. Silaturahim, sifat Allah ada dalam tu. Akhirat besok silaturahim ni akan cakap, siapa yang tak nak berbaik dalam dua orang ni sebenarnya? Kadang kita dah minta maaf dah. Aku minta maaf ayolah. Tapi dia dalam hati tak settle. Contoh, kita ni dah ikhlas tadi. Kita tengok dia masih tak layan kita. Tak apa, kita dah minta maaf. Kita tetap baik dengan orang. Akhirat sok silaturahim dia cakap, sebenarnya dia ni tak ikhlas memaafkan. Orang tu dah minta maaf dah, ya Allah. Silaturahim dia akan cakap. Kita tak boleh cakap dah. Akhirat sok. Itu sebabnya jangan.